Hai, Assalamualaikum semua. Pergi ayuk I naik kereta mini. Sayalah Cik Puan Aini. Okay guys, so video kali ni I nak buat vlog, iaitu kita orang pergi holiday di Phuket, Vietnam. Okay, so korang kena layanlah video ni sampai habis, okay? Okay, vlog kali ni adalah hari pertama kita orang berada di Vietnam. Okay guys, korang abaikanlah muka Aini yang monyok tu. Sebabnya Aini dah penat masa tu. Sepatutnya flight kita orang pukul 12.45 PM. Tapi 3 kali delay guys. Memang Aini sangat-sangat stres dan geram sangat dengan AirAsia ni. Okay, so memang flight kita orang delay dan kita orang sampai ke sana pun di Phuket, Vietnam pun lambat. Okay, Alhamdulillah pukul 3 waktu Vietnam kat sana. Okay, dia adalah 1 jam awal daripada waktu Malaysia. Alhamdulillah kita orang pun dah sampai di airport Phuket, Vietnam. Okay, untuk pengetahuan korang semua, okay, hari ni pergi ke Phuket, Vietnam ni, hari ni pergi by agent kita orang pergi seramai 25 orang. So sebab tu lah kita orang naik bas. Okay, so masa ni bila kita dah sampai dekat airport Phuket, kita orang dah disediakan bas untuk kita orang pergi jalan-jalan dekat sana. Okay guys, so first destination kita orang yang pertama, okay, tour leader kita orang bawa ke Sunset Senator. Sebabnya kita orang masa tu dah sampai terlalu lewat so dia orang nak kejarkan waktu sunset. Inilah dia pemandangan di pantai Sunset Senator ni, di mana kita dapat melihat sunset tu. Memang ya Allah, ini rasa masa tu teruja sangat. Ya Allah, kebesaran Allah. Ini baru first time tengok sunset yang betul-betul nampak depan mata. Hari tu masa Aini pergi Aceh, tak berapa nak nampak sangat tau, sebab dia terlalu jauh. Tapi kalau macam kat sini memang nampak sangat-sangat. Korang tengoklah video ni.
Okay guys, lepas kita orang dah pergi ke Sunset Senator tu, okay, tour leader kita orang bawa ke night market. Okay, dekat sini kat night market ni tak berapa banyak sangat makanan halal dan susah sangat kita dapatkan makanan halal. Okay, so kat night market tu, so kita orang just jalan-jalan je lah. Kita orang tak beli apa-apa makanan sebab apa, tour leader kita orang dah pesan kalau ada apa-apa orang bagi taster makanan dekat night market tu jangan ambil. Sebab apa, walaupun kacang apa dia kata non halal. Okay, so kita orang memang tak beli apa-apa lah, semua just jalan-jalan kat situ je. Kemudian sebab apa, lepas daripada kita orang pergi night market ni, tour leader kita orang bawa kita orang makan malam. Okay, so inilah suasana di night market di Phuket, Vietnam guys, tak tahu tak, ada satu cerita yang kurang menarik lah masa Aini kat night market ni. Okay, masa tengah jalan-jalan kat night market ni, ya Allah, Aini tiba-tiba terasa slipper Aini macam, kenapa macam kelepek kan. Rupanya slipper Aini bahagian bawah tu dah tercabut. Tapi masa tu masih okey lagi tau, boleh jalan lagi. Tapi ada satu kisah ni, masa Aini tengah berhenti kat satu tempat ni, tiba-tiba ada budak kecil ni, dia terpijak kasut Aini. So maka kasut Aini terus tercabut dekat situ. Tapi nasib baiklah, dekat night market tu ada jual kasut, tapi harga dia potong jari harga dia. Tapi nak buat macam mana, daripada Aini pakai kaki ayam, dia baik Aini beli, betul tak? Okey, untuk pengetahuan korang semua, harga dekat Vietnam ni taklah semurah apa yang kita jangka. Rupanya harga dia sangat-sangatlah keras. Okay guys, lepas kita orang dah makan malam, kita orang pun dah balik ke hotel. Hotel yang kita orang inap selama 4 hari 3 malam, nama dia adalah Rock Mila Phuket Hotel. Bolehlah bagi Aini, hotel dia sangat-sangat bersih, selesa, memang cantik lah. So kalau korang ada pergi ke Phuket atau Phuket Vietnam, korang bolehlah inap di Rock Mila Phuket Vietnam. Okay, so guys, ini sajalah vlog Aini pada hari pertama di Phuket, Vietnam. So tak banyak aktiviti sebab flight kita orang delay, kita orang pun sampai terlalu lewat. So cuma 2 destination saja kita orang pergi, iaitu di Sunset Senator dan juga night market. So kita sambung the next hari yang kedua. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, bye-bye.